Tujuan saya buat video ni adalah untuk menjelaskan tentang M-Star baru-baru ni, tentang saya ditipu itu. Pada awalnya saya tak sangka bahawa dia nak menipu. Abang, masa mula abang berjanji dengan dia untuk melakukan pekerjaan ini kan, alih-alih abang pula yang kena berikan dia duit untuk mulakan pekerjaan ni lah. Sebenarnya abang berikan duit tu atas dasar mungkin janji manis yang ditaburkan kepada abang ke, ataupun atas dasar kawan sebenarnya bang? Kau abang dah kenal lama dengan individu ni? Saya tak kenal dia lama. Waktu tu lah, waktu dia nak panggil saya jadi duta tu je. Bila dia memerlukan duit tu, saya duk fikir sebab dia dah sangkut duit saya. Kalau saya tak bagi, jadi saya tak dapat langsung duit saya sebab dia tak boleh nak berniaga. Jadi atas dasar kesian juga dengan dia, bila dia mengadu hal, dia memang pandai bercakap, berbelit-belit dia cakap, dan saya memang tewas lah di situ dengan cakap dia tu sebab saya kesian. Saya beberapa kali cakap dia, saya tak marah, cuma saya kecewa sebab duit tu duit orang ramai minta untuk saya, rawatan saya dan juga perbelanjaan saya. Tak sangka pula jadi begini, berdalih-dalih daripada sebelum puasa sampailah sekarang. Berapa sebenarnya jumlah yang abang dah beri dekat dia untuk melakukan pekerjaan ni? Senang cakap, duit yang orang sumbang dekat abang tu dan abang terpaksa bagi dekat dia dahulu kan? 30,000. Dan sebenarnya kami ada buat perjanjian dan dia tak takut dengan surat perjanjian. Saya buat perjanjian lawyer, ada pun. Kalau mengikut perjanjian, 3 hari sebelum raya dia akan bayar 30,000 tu. Lepas tu 4 hari bulan raya tu dia akan bayar profit yang 30% saya punya. Tetapi sampai ke hari ni duit 30,000 pun tak ada, profit pun tak ada. Alih-alih dia kata tadi dia rugi, tapi dia tak tunjuk dengan saya dia rugi kenapa, bayar apa pun, tak ada satu bil pun. Selain macam abang cakap abang bagi tempoh dalam minggu ni untuk dia selesaikan semua benda yang tertunggak lah kan. Kalau kata dia enggan juga, seribu alasan lah senang cakap mengenai perkara ni, adakah abang akan ambil tindakan macam report polis? Sebab maklumlah orang kata surat menyurat ataupun tanda tangan semua dah ada kan, maksudnya perjanjian semua. Saya berharap sangatlah supaya dia dapat selesaikan, tak payah sampai ke peringkat itulah. Kemungkinan kalau dia tak juga, saya akan mungkin cara begitulah. Tapi kalau boleh cara elok lah. Selepas perjanjian tu dibuat, ada tak pekerjaan yang abang, kerja-kerja yang abang dah lakukan, yang orang kata abang dah buat kerja tapi dia tak bayar? Saya dah buat live dia tak bayar. Maknanya saya tak nak duduk diam, saya nak bekerja juga. Walaupun sebenarnya saya tak perlu, sebab saya bagi modal lah, ada pekerja kan. Tapi saya pergi juga. Peluang kedua untuk bekerja sama tu tidaklah mungkin kan. Tapi ini duit orang ramai yang mengharapkan, kawan-kawan saya, rakan-rakan artis yang mengharapkan supaya saya gunakan duit tu untuk biayai saya punya rawatan, untuk perbelanjaan saya kan. Saya rasa bersalah dan saya malu sebenarnya sebabnya saya gunakan duit yang dia orang bagi tu. Tapi niat saya semata-mata untuk bantu dia. Saya ingatkan dia boleh balik dan saya dapat sedikit. Berkali-kali ada WhatsApp dia. Saya kata, "Cik, saya tak marah awak, tapi tergamak." Saya tak marah, tapi awak tergamak ke? Patutnya awak bantu saya, tapi awak buat saya macam ni. Saya memerlukan benda-benda itu, tapi dalam masa yang sama awak ambil kesempatan dekat saya. Saya tetap tak marah awak, tapi pakai otak lah. Abang Ibi, kalau Abang Ibi boleh kongsikan sikit, sebenarnya produk apa yang abang dengan pihak sebelah sana sedang usahakan sekarang ini? Saya masih nak bagi dia peluang lagi. Sebab saya tahu kalau saya dedahkan, dia punya kesan dia amat teruk lah untuk dia. Jadi saya tak adalah berperasaan sampai macam tu. Kalau dia tak selesaikan juga sampai ke hujung minggu ni, lewat hari Isnin minggu depan, saya akan dedahkan siapa dia, apa company dia, apa produk. Bila keluarnya video tu, ada di antara netizen yang memberi komen. Saya tak marah. Itu adalah pandangan mereka dan itu komen mereka. Saya hormati komen dan pandangan itu. Dan saya bersyukur pada Allah dan berterima kasih atas komen itu. Apabila diberi komen tu, kononnya dia beritahu saya kenapa dibagi sumbangan pada orang, kenapa sumbangan tu dibagi pada orang, tak boleh katanya. Jadi ialah saya ni tak pandai, saya ni jahil dan pendosa. Jadi saya pun bertanyalah pada ustaz saya tentang itu. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah saya dapat jawapannya daripada ustaz tu.
Jadi tujuan saya buat video ni ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan bersyukur pada Allah kepada netizen-netizen yang membuat komen itu, kerana atas asbab komen anda itu saya dapat belajar satu ilmu lagi yang lebih manfaat tentang sumbangan ini. Kalau anda tak bertanya ataupun tak komen begitu, mungkin saya tak tahu, ya. Jadi asbab anda komen begitu membuatkan saya dapat belajar satu ilmu lagi. Saya tak marah dan saya tak rasa kecil hati sedikit pun. Malahan saya berterima kasih banyak-banyak kepada anda yang buat komen tu. Semoga Allah akan merahmati anda semua dan saya maafkan anda semua. Assalamualaikum.